Hormat ke depan! Hormat! Korang semua dah tengok ke video ni? Kalau belum, boleh tengok dekat profil saya. Dalam tentera, hormat ni boleh nampak dengan jelas. Tapi, apa sebenarnya hormat ni? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Perkataan hormat sebenarnya mempunyai banyak bentuk bergantung pada konteks. Hormat bukan hanya tabik hormat seperti dalam tentera. Ia boleh dizahirkan melalui sikap, bahasa, tindakan dan keputusan. Beberapa cara hormat adalah: yang pertama, hormat melalui perkataan. Bertutur dengan sopan, tidak menghina atau mempelekeh orang lain dan mendengar sebelum membalas. Kedua, hormat melalui tindakan. Menepati janji, menepati masa, membantu tanpa mengharapkan balasan dan jaga kebersihan dan harta awam. Ketiga, hormat melalui layanan. Menghormati orang tua, menghargai pekerja tanpa mengira jawatan dan bersikap adil kepada semua. Keempat, hormat melalui keputusan. Membuat pilihan yang beretika, tidak mengambil hak orang lain dan tidak menyalahgunakan kuasa. Kelima, hormat melalui tanggungjawab. Melaksanakan amanah dengan jujur, mengakui kesilapan dan bertanggungjawab atas tindakan sendiri. Keenam, hormat terhadap undang-undang. Mematuhi peraturan, tidak menyalahgunakan kedudukan dan menghormati proses demokrasi. Dan ketujuh, hormat terhadap diri sendiri. Menjaga maruah dan integriti. Tidak membiarkan diri diperalatkan. Menjaga kesihatan fizikal dan mental dan membuat keputusan yang menjaga kepentingan jangka panjang. Hari ini saya cuma nak fokus kepada hormat terhadap diri sendiri. Kerana ianya adalah asas kepada semua bentuk hormat yang lain. Seorang yang tidak menghormati dirinya akan sukar menghormati orang lain, amanah yang dipikul atau keputusan yang dibuat. Sebaliknya, apabila seorang mempunyai rasa hormat terhadap dirinya, sikap itu akan terpancar dalam cara dia melayan keluarga, masyarakat, tempat kerja dan negaranya. Orang yang menghormati dirinya tidak akan mudah mengorbankan prinsip demi keuntungan sementara. Dia sedar bahawa kepercayaan yang hilang sukar untuk dibina semula. Orang yang menghormati dirinya tahu nilai diri dan tidak membenarkan orang lain menggunakan dirinya demi kepentingan orang lain. Ini bukan bererti jadi sombong atau mementingkan diri, tetapi mempunyai keberanian untuk berkata tidak apabila sesuatu bertentangan dengan nilai dan prinsip kita. Orang yang hormat diri sendiri tidak mudah dipengaruhi oleh ugutan, tidak mudah dimanipulasi oleh janji kosong dan tidak menggadaikan maruah demi habuan sementara. Hari ini juga saya nak meluahkan rasa kecewa dan sedih dengan beberapa pihak yang berkempen di PRN Johor. Ada yang gunakan artis buat persembahan. Ada juga yang gunakan kementerian dan agensi kerajaan buat program bersama rakyat atas nama Karnival Hari Keluarga dan program Jiwa Murni. Yalah, mungkin kebetulan. Walaupun kita tahu ianya bukan kebetulan. Saya kecewa dan sedih sebab perkara macam ni masih berlaku sampai sekarang. Saya tak nak persoalkan dana atau sumber kewangan yang digunakan. Tetapi saya persoalkan apa pandangan mereka terhadap kita sebagai pengundi. Apa? Mereka ingat bangsa Johor mudah digula-gulakan ke? Apa? Ingat pengundi awal mudah terpengaruh ke? Dari sini kita tahu mereka tak hormat pun bangsa Johor. Mereka pandang sebelah mata je pengundi awal. Sebagai penutup, satu nasihat kepada bangsa Johor
yang akan keluar mengundi pada 11 Julai dan kepada rakan-rakan warga tentera dan polis serta keluarga yang masih berkhidmat di Johor yang akan mengundi esok 7 Julai. Hormat diri sendiri sebagai pengundi. Hormat diri sendiri ialah berfikir sebelum memilih. Hormat diri sendiri ialah tidak membiarkan satu acara menentukan 5 tahun masa depan. Hormat diri sendiri ialah membezakan antara menghadiri program dan membuat keputusan mengundi. Hormat diri sendiri ialah menilai semua pilihan secara adil sebelum membuat keputusan. Hormat diri sendiri bermaksud membuat keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri, bukan semata-mata kerana suasana kempen, hiburan atau sesuatu acara. Akhir sekali, Johor memerlukan rakyat yang berani membuat pilihan, bukan sekadar mengikut arus. Hormat diri sendiri dengan memilih berdasarkan integriti, kemampuan dan masa depan. Kerana Johor yang lebih baik bermula dengan pengundi yang menghormati dirinya. Keputusan bijak bermula dengan hormat diri sendiri. Bangsa Johor boleh, rakyat Malaysia pasti boleh. Ayuh Johor, ayuh bersama. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.